Hey guys, hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back. So, hari ni macam biasalah kita nak basuh tahi kucing saja. Rutin harian. Itu dah kira rutin harian. So, jadi apa yang kita perlu buat sebelum nak basuh tahi kucing, kita kena ambil mask. Mask. Sebab apa kita kena ambil mask? Allah tahu pula mic ni. Kalau boleh jauh lagi Oh. Gurau. Kalau boleh kita kena sediakan satu mask. Sebab apa? Sebab pasir kucing ni dia berdebu. Dia masuk dalam hidung kita. Ni pasal pasir tu je. Pasal pasir tu je. Hidung ini sumbat. Ya Allah. Seksa hidung. Daripada semalam ni. Tak elok-elok lagi. Suara saya agak lain lah. Sebab semua sikit je. Jadi apa lagi? Kita sediakan mask dulu. Okay guys. Tada! Inilah mask dia. Okay. Wah. Pula. Okay. Mask hitam. Mask hitam besar. Mask hitam dewasa punya. Apalah. Pandai lah kita pakai dia. Okay. Jom kita pakai. Macam mana? Macam ni. Lepas tu, kita kasih ikat lah. Mak kau? Itu. Tak ingat lah cara nak ikat dia yang macam tu Tak apalah, kita guna cara yang senang. Tak payah guna cara yang susah. Okay, ikat. Okay, lepas tu kita sekat. Okay. Nice. Okay. Okay guys. Okay. Okay guys. Okay. Kita pakai mask. Kita pakai apa. Apa lagi? Jom. Kita keluar. Kucing kita mesti tengah tunggu tu. Tunggu kehadiran kita. Oh, baru boleh sempit punya mic ni. Lupa kan. Itu. Tadam. Okay, now. Tapi tak nampak sangat. Sebab tengah hari. Oh, kecil lah. Alright guys, so kita baru habis basuh kita punya baru punya bekas bawah tu belum lagi duduk pasir dia. Berdebu. Slide.
Hmm. Kasih makanan dia, air dia pula. Lepas tu kita bolehlah bagi dia makan terus. Ya ya ni. Eh, so ke mana? Ke mana? Ke mana? Ni paling spawn. Aduh, no. Itu boleh. Okey dah tu. Alright, settle. Ah, ah, ega. Yo, ti. Tak pula nak masuk dulu ni. Settle, settle. Belum. Yang panggil orang tugang makanan. Ah, gila dah. Wih, semut. Mat. Semut dah miau. Semut pula. Semut dah guys. Aduh. Semut apa guys? Aduh. Semut pula. Ni miau. Sini. Sini. Oh, okey. Kalau semut ni. Okay guys, masa tu I mean dah bersin teruk, main embus-embus. Main embus-embus pula. Embuskan ingus. Teruk lah juga Banyak juga ingus yang keluar. Okay guys, stay tune. Ada lagi video-video ni. Lepas tu, video yang ini pasir. Akal semua. Lepas tu, nak air dia. Satu
Setelah kita dah boleh tamat video. Okay. Alright guys. So tadi kucing, kucing bekas kucing atau bekas kat bawah dia tu, bekas tapik dia tu. Macam lepas tu Aimin dah masukkan air, dah bersihkan dia punya tempat bersih pula makanan dia. Tapi itulah makanan dia masuk semut pula macam mana. Lepas tu dengan hidung aku ni. Hidung ni. Tengok dah warna merah. Oh. Macam mana lah debu-debu ni boleh masuk dalam mata. Tak cukup lapisan lagi. Jadi tak tahu. Tapi kesian lah tengok kucing-kucing ni. Tak makan tu. Last pagi semalam 3 kali. Bonus gaji. Bonus gaji diorang. Sebab walaupun habis buat video kan, ingin lepas tahu habis buat video dengan diorang, ingin akan bagi makan petang sekali, petang lagi satu, petang lagi sampai petang-petang. Tapi sekarang ni kesian lah. Dia pula masuk ni apa ni, semut dalam tu. Macam mana semut boleh masuk dalam tu? Tapi tak apa. Esok Aimin beli. Lepas tu bolehlah pergi makan. Pagi tu 8 kilo. 8 kilo punya. Kalau 8 kilo tu tak cukup. Itu bermakna kena beli 1 guni. 1 guni, 2 guni terus. Kalau dia tak cukup juga 2 guni, 10, 100 guni. Tapi insyaAllah lah guys dalam masa terdekat ni kita akan buat video-video pasal kucing saja. Kalau pasal jadi Aimin memang fail lah sebab Aimin kurang keluar rumah, gerak di rumah tu dia. Tapi insyaAllah lah kalau ada suggestion kalau korang ada nak suggest video apa-apa ke, bolehlah silakan di ruang komen. InsyaAllah kalau konten tu yang korang suka tu menarik dengan hati, kena dengan hati, insyaAllah dalam masa terdekat ni Aimin akan buat lah. Selalunya Aimin akan buat video hari Sabtu, hari Ahad Aimin edit dan Aimin post. Kalau sekolah ni susah lah sikit nak buat video je sebab banyak sekolah satu, tempat sekolah lah. Jadi Aimin rasa macam nak buat video cuti-cuti. Cuti-cuti sekolah. Cuti sekolah ni pun dah nak dekat. Cuti raya. Sebab lagi ada beberapa hari lagi nak raya. Okay. Lagi ada beberapa hari lagi nak raya. Jadi Aimin fikir nak buat video raya lah. Kan raya. Di rumah saudara-saudara, di rumah sana sini. Semualah kalau boleh. Tapi
Aduh, kesian. Aku dengar suara kau dari suara dorang pun dia tak boleh tahan. Dia punya kesian tu. Tapi dengan orang lain tak kesian pula. Alah, relax benar. Betul lah. Mungkin kesian dengan orang tak kesian. Aduh, mana lah tu Okay, kami pergi dulu. Kalau ada suggest, kau nak suggest video atau nak suruh buat apa-apa mukbang tu. Mukbang tak boleh sebab perut kecil. Mukbang tak boleh. Kalau buat review ke, buat apa lagi, buat video main-main ke, main net ke apa ke. Kau boleh suggest kan, insyaAllah. Kalau kena dengan hati, kena buat lah. Pergi sekolah je tau. Okay, kami pergi dulu. Assalamualaikum. Bye.